Dulu masa saya mula-mula jual balang, saya ingat semudah bancuh air dan jual. Tapi selepas 3 hari berniaga, baru saya perasan. Air tak konsisten. Kadang sedap, kadang cair. Pelanggan pula mai sekali, lepas tu tak repeat dah. Modal pula, makin susuk. Untung tak seberapa pun. Dari situ saya mula rasa, kenapa orang lain boleh laku keras tapi aku tak? Kalau biar lama-lama, kita bukan je rugi duit, kita pun boleh hilang semangat berniaga. Stres bila yang tak habis membazir. Lagi satu malu lah dekat kedai sebelah kan. Orang duk beratok panjang. Kita ni tak ada orang ramai pun. Give up lah. Sampailah saya diperkenalkan dengan serbuk minuman mukmin. Rasa dia lebih pekat, lebih premium. Dah tak perlu campur gula ataupun pewarna. Semua dah siap. Bancuhan pun senang. Satu pack, 1 kilo sesuai untuk balang 33 liter. Customer pun suka tak sebab rasa macam air kedai mahal. Jadi hampa, yang mana nak berniaga tu memang sesuai lah kalau guna serbuk minuman mukmin ni. Tunggu apa lagi? Cepat dapatkan dekat beg kuning sekarang.